Ha, ni paling best. Jajan-jajan zaman dulu korang suka kan? Cik pun suka zaman-zaman dulu punya biskut ni. Ada stick pandan, stick rainbow dia. Stick pandan, stick rainbow. Lagi apa bang? Ni wafer strawberry. Wafer strawberry. Ni biskut ni ya. Ni yang favourite saya ni bang. Ni apa bang? Dalam ni inti coklat bang? Ni strawberry. Oh ni strawberry. Yang coklat ni. Oh ni coklat. Coklat ada, strawberry ada. Ni biskut Mary bang Ya, Mary. Macam Acik tadi dia ambil apa cik? Dia ambil apa? Ni. Biskut tawar. Biskut tawar. Apa bang? Tam-tam pun ada. Lalu orang boleh beli satu tin terus ke? Satu tin boleh, kena order dulu lah. Oh, satu tin boleh. Kalau ni kira macam mana? Satu pack macam ni kira berapa? Satu pack ni kira RM6. RM6. Berapa gram? 200 gram. 200 gram RM6 lah macam ni. Ni 200 gram dah siap timbang. Oh, ni 200 gram dah siap timbang RM6. Kalau 100 gram korang nak makan sikit je, korang boleh lah beli RM3. Boleh bang, saya nak yang ni lah bang. Saya nak yang ni. 100 gram punya, boleh? Boleh. Boleh. Ni, ambil yang 100 gram punya. Ni, kepek-kepek pun ada. Kacang-kacang. Ni kepek bawang ni. Boleh juga ni kepek bawang. Ya, nak beli ni. Beli satu dengan ni 100 gram. So korang boleh pilih korang nak beli yang 200 gram ataupun yang 100 gram. Timbang Berapa bang? RM6, RM3, RM3. Okey bang, ni biskut saya tadi Okay. RM9. Terima kasih.